best lah macam ni. Asyik buat hal je telefon ni. Kenapa? Ni telefon ni asyik buat hal je. Oh, ni satu je solution dia. Ha, apa dia? Kahwin lah. Kalau kahwin, tak adalah sunyi macam ni. Hei, tu pun tak tahu ke? Sepertinya aku dipaksa untuk Allah. Allahu Akbar. Kenapa ni? Ha? Ni dia sepak batu pula dah. Aduh. Itulah saya dah cakap, kahwin. Kalau ada pasangan, tak adalah terjatuh macam ni. Aduh. Dipaksa untuk Sila jemput masuk. Ha? Kawan saya ni? Single lagi. Belum ada pasangan lagi. Aku dipaksa. Single. Tak habis single. Ingat senang ke nak cari pasangan zaman sekarang ni? Sebenarnya kan, ada satu amalan ni. Amalan ni diamalkan oleh para alim ulama. Amalan supaya kita dapat jodoh dan zuriat yang soleh-solehah. Baca surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca setiap kali lepas solat sebanyak 7 kali. InsyaAllah Allah akan hadirkan pasangan dan zuriat yang soleh-solehah. Alhamdulillah dapat juga amalan ni. Dah lama dah saya cari amalan ni. Lepas ni dah kahwin tu jangan lupa jemput.